Nak cari duit kena masak babi kat US. Setiap rasa makanan Ya. dia ada pengorbanan yang mungkin tak diceritakan. Ya. So selama fasa you berkhidmat dalam dunia kulinari ni, pengorbanan yang paling you pengorbanan yang paling you tak boleh lupa lah. Nak cari duit kena masak babi kat US. Ya. Betul lah. Habis belajar buat associate degree, buat bachelor's degree. Habis kat Rhode Island, Georgetown and Wales University tu, saya pindah ke New York. Masa tu dapat kerja, betul saya rumah lah. Dapat kerja dekat Greenwich Village ni. Macam tempat hipster gitulah kat New York ni, fancy gitu. Suka dah masa zaman tu. Habis tu. Lepas tu, restoran tu jual babi. Pork chop lah. Jadi saya jadi head chef. Tapi masa tu, kerana kita di Malaysia ni, kita tak terbiasa, kita orang Melayu di Malaysia, tak biasa dengan babi. Kalau mungkin saya membesar di negara lain, maybe Indonesia lah, yang boleh warung ni, sebelah babi, sebelah halal, dia tak apa. Kita tak biasa. Betul. Jadi setiap hari, saya kerja berapa bulan je pun. Setiap hari, saya rasa saya kotor sangat. Jadi, belakang restoran tu ada satu garden. Habis kerja tu, pergilah. Cedok tanah sikit. Tapi, bila kita grill ke api, mesti merecik. Jadi, saya rasa saya kotor sangat. Saya berhenti. Itulah yang orang kata, tetapi pada masa yang sama saya belajarlah masak babi. Tahulah rupa gayanya macam mana. Termakan 2 kali. Termakan masa kat US.